Hari ni hari cuti. So aku pun mai lah bercuti. Aku beli layak tan ni. Tengok dah tinggal setengah dah. Tapi dah tawak guys. Aku beli sejam yang lepas. Makan tak habis lagi dah tawak. So, tapi guys, aku dah jumpa satu solution dia, iaitu termos flask ni. Aku tengok dekat dia punya description, dia tulis kalau kita buh air sejuk, dia boleh tahan sampai 48 jam. Tadi aku bancuh sebelum pukul 9 ni tau. So lah ni kita tengok jam, dah pun pukul 4.30. So dah lebih 7 jam guys. So jom kita tengok. Kalau kita goncang ni, ada bunyi ais guys. So jom kita tengok hasil dia. Adakah dia masih lagi tahan selama 7 jam ni. So guys, kalau hampa nak air hampa sentiasa sejuk, kalau hampa pergi camping ataupun hampa pergi office lah kan, asalnya hampa kena dapatkan termos ni. Alright gang,